gantung pedang kat pokok, tiba-tiba pedang tu, kita yang pegang pedang tu jadi hebat masa lawan. Orang Arab jahiliah, bila mereka nak perang, mereka nak bagi tambah kuasa sikit, tambah power sikit kepada pedang tu, mereka akan gantungkan pedang tu di satu pokok. Ada pokok tu dia akan gantung kat situ. Banyaklah, dekat pokok tu banyaklah orang gantung pedang. Banyaklah pedang. Konon-kononnya dengan gantung pedang di pokok tu, jadi pedang tu akan jadi kuat sikit. Kuat sikit. Pedang pokok tu tak adalah macam kita kata tempat mengasah. Tidak, memang tidak ada langsung kaitan fizikal ataupun chemical. Tak ada langsung kaitannya. Jadi itulah kepercayaan. Itu kita panggil benda ghaibiyat ataupun sam'iyat, benda-benda yang ghaib. Kita tak tahu macam mana boleh jadi ada kesan di antara gantung pedang dengan pedang tu jadi kuat. Gantung pedang kat pokok, tiba-tiba pedang tu, kita yang pegang pedang tu jadi hebat masa lawan. Macam mana pula? Apa kaitannya? Jadi apa nama pokok tu? Nama pokok tu Dhatu Anwat. Dhatu Anwat. Dhatu Anwat. Jadi pokok tu Dhatu Anwat. Setelah orang Islam memeluk agama Islam, tak ada kaedah tu. Tak ada kaedah macam kalau kita nak perang, kita gantung pedang ni kat pokok sekian-sekian untuk kita tambahkan kekuasaan sikit pada pedang. Tak ada.